Cuma sedikit saya nak ambil ruang ni untuk saya mengucapkan tahniah kepada pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis yang telah merobohkan kuil haram yang memang patut dirobohkan sejak sekian lama. Dan ini bukanlah hasrat awal pentadbiran, saya percaya. Mesti hasrat awal keluar sendiri. Tetapi apabila gagal untuk keluar sendiri, terpaksalah dirobohkan. Kerana seperti mana yang saya sebut selalu, ini bukan soal perkauman ataupun sentimen agama, tetapi ini adalah merupakan soal peraturan yang mesti dipatuhi. Dulu orang pantun, orang kata, hajat di hati menumbuk lada, apakan daya beras yang diminta. Hajat di hati berlembut kata, apakan daya keras yang diminta. Jadi begitulah sebahagiannya keadaan dalam kehidupan ini. Mungkin saya boleh menambah, harap di hati panah besi, apakan daya buluh yang diminta. Harap di hati pindah sendiri, apakan daya roboh yang diminta. Jadi bagi korang begitu. Dan mungkin kalau saya boleh pantun lagi, pasal Perlis lah musim pantun. Saya pantun lah. Encik Raju suka ke pekan, tengah hari petang dan subuh. Jika nak bina rumah Tuhan, tanah sendiri bukan ceroboh. Dan untuk ini YB Jelutong, saya ingin bagi tahu dia, Malaysia negara indah berseri, dari belukar terasa aman. Jika ingin negara harmoni, jangan bakar sentimen perkauman. So supaya dia ingat elok-elok. Tuan-tuan, saya ingin sebut, kerana Perlis, di Perlis ni, kalau orang lain ceroboh, kalau orang lain roboh pun, dia kata mufti Perlis juga. Jadi saya jawablah, walaupun ada bahagian-bahagian yang menjalankan tugas masing-masing. Kita adalah negara yang ada peraturan. Orang Islam, saya dah ulang, tak boleh bina surau dan masjid di atas tanah orang, dan tak ada orang pun yang pergi bina surau masjid dengan mengambil tanah orang tanpa izin. Kalau ada, tak nanti banyak hari dia akan dirobohkan. Gereja juga tidak berlaku hal yang sama. Gereja tidak bina gereja atas tanah orang. Ini agama-agama, walaupun Islam mempunyai prinsip akidahnya itu sendiri. Islam tidak mengiktiraf akidah orang lain, tapi mengiktiraf kewujudan mereka dan hak mereka untuk beramal dengan agama mereka jika mereka mengikut peraturan. Semua agama, melainkan terlalu sesatlah agama itu, mendakwa mereka menyembah Tuhan, tidak menyembah syaitan. Dan manusia sentiasa menjadikan Tuhan itu adalah lambang kebaikan, syaitan adalah lambang kejahatan. Walaupun manusia itu mengikut perangai syaitan, tetap dia kata syaitan jahat. Walaupun mungkin dia disesatkan oleh syaitan, dia tahu syaitan di pihak yang jahat, Tuhan di pihak yang benar. Walaupun Islam mempunyai konsep ketuhanan yang lebih jelas, Tuhan adalah kebaikan yang mutlak. Tapi agama-agama lain juga percaya Tuhan adalah merupakan pihak yang baik.
pencipta dan mahukan kebaikan kepada manusia. Syaitan mahukan kejahatan. Pencerobohan, kecurian, mengambil tanah orang tanpa keizinan, itu bukan suruhan Tuhan, itu suruhan syaitan. Masakan satu agama atau mana-mana agama dalam dunia ini ada dan menggunakan nama Tuhan untuk menceroboh harta benda orang lain. Manusia yang rasional, manusia yang berakal, tidak menceroboh harta orang. Kerana naluri kebaikan yang Tuhan jadikan sendiri mengingkari untuk manusia mengambil harta orang lain. Hanya haiwan yang tidak berakal, seperti kambing dan lembu sahaja, yang masuk ke dalam tanah orang tanpa izin dan memakan tanaman orang. Manusia disuruh menyembah Tuhan, bukan menyembah syaitan, bukan menyembah haiwan. Jadi kena ada peraturan. Saya bercakap umum, tidak ditujukan saya tujukan ucapan ini pada semua penganut agama. Sama. Ini ada ahli parlimen Jelutong yang nak masuk campur ni. Ramasamy nak mengulas juga. Tu pun ada orang politik Melayu Islam boleh layan Ramasamy. Manusia ada peraturan. Negara ini terlalu baik. Kerana Islam melarang kita menzalimi agama lain. Walaupun kita tidak iktiraf sembahan-sembahan agama lain. Ada berapa banyak kuil yang dibina secara sah, yang diganggu. Pernah ada mana-mana kuil yang dibaling sehingga pecah. Bahkan yang haram pun orang Islam menunggu mahkamah untuk mengambil tindakan. Kalau betul-betul nak sebut soal kononnya ada yang tertentu fikir nak keadilan bagi semua rata, macam mana ada masjid mesti juga ada kuil. Kamu lihat di India, Masjid Babur Masjid ditubuhkan, diwujudkan tahun 1500 lebih. Pada tahun 1992 dihancurkan di India. Kerana dakwaan Tuhan Ram itu dilahirkan di tapak masjid itu. Itu akidah dia lah, berbeza dengan kita. Kita dalam Islam lam yalid wa lam yulad. Kita dalam Islam Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. God is absolute. Dirobohkan. 2,000 orang mati. Beribu-ribu masjid yang diceroboh sekarang. Jangan buat perbandingan. Ini satu negara yang aman. Mesti ada peraturan. Orang Kristian boleh cari tanah. Orang-orang Cina dengan sembahan kaum Cina sebahagiannya, ada yang tertentu dalam pegangan mereka, orang Buddha, boleh dapatkan tanah. Dapatkanlah tanah. Kalau kuil itu ditubuhkan, dibuat mengikut peraturan, tidak ada siapa yang pernah ganggu gugat. Jangan kamu nak main sentimen perkauman. Ini saya nak ingatkan
kepada beberapa orang ni yang bercakap, kamu jangan menyentuh hal-hal yang satu hari nanti kamu akan menyesal. Orang Islam ini terlalu lunak. Kamu bayangkan di negeri-negeri tertentu, negara-negara tertentu, masjid yang sah pun dirobohkan kerana dakwaan sahaja. Tuhan lahir di situ. Bahkan dalam Masjid Babri itu semasa belum dirobohkan, diminta supaya patung Tuhan Ram itu diletak di dalam masjid. Itu negara lain. Adakah kamu nak fikir seperti itu? Jadi sebab itu maka berhati-hati dalam hal ini, dan saya ucapkan terima kasih pada pentadbiran negeri Perlis ini yang telah melakukannya. Ada orang bagi tahu saya memang ada lagi kuih yang haram yang patut yang dirobohkan. Tapi at least di Perlis ini kita telah memulakan, ataupun di banyak tempat yang enggan memulakan. Orang-orang politik, kebanyakan mereka ialah keutamaan mereka ialah undi dan kepentingan mereka. Mereka hanya bercakap tentang rule of law, tentang kedaulatan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang apabila mereka rasa menguntungkan mereka. Bila tak menguntungkan, mereka fikir mereka ingin dapatkan undi, mereka biarkan. Tuan-tuan boleh bayangkan satu keadaan, satu orang masuk merompak dalam rumah satu orang. Kemudian dia ditahan oleh polis. Menceroboh, ambil harta orang, tahan oleh polis. Bila polis tahan dia, polis rampas hasil rompakan dia. Dia buat tuntutan pada kerajaan ganti rugi hasil rompakan dia yang telah dirampas oleh polis. Boleh ada dalam mana-mana dunia peraturan yang seperti itu. Kita ambil tanah orang bukan kerana keperluan. Kuih lebih banyak pada masjid dalam sebahagian negeri. Kalau diikutkan skala, barangkali di Perlis ini pun hanya perlu berapa saja. Kita masuk tanah orang, kita ambil tanah orang, kita tuntut pampasan. Kalau kita masuk ke kedai restoran, kita curi makanan kerana kita lapar, barangkali kita boleh consider untuk beri pada orang lapar supaya makan. Tapi yang ada ini sudah apa keperluannya? Dia bukan lapar. Bukan satu orang tak ada tempat nak tidur, terpaksa tidur di tepi jalan atau di tanah orang lain. Bahkan ia kadang-kadang dijadikan pusat mengumpulkan harta. Kelompok-kelompok tertentu yang menindas kelompok yang lemah. Dan sebab itu tak munasabah. Ambil harta orang, ambil tanah kerajaan, masuk ceroboh tanah orang, nak keluar minta pampasan. Kita pun senanglah, tak ada tanah, pergi duduk atas tanah orang, pacak tuan dia tak ada, buat cepat-cepat masa 5 hari, sekarang ni boleh pasang cepat, tuan dia kata pasal duduk tanah aku, hang nak suruh aku keluar, bagi pampasan. Banyaklah penyamun boleh hidup dalam dunia kalau macam tu. Sebab itu, saya sebut kepada raya ni, sama ada dia raya ke dia tak raya, dia jangan cakap banyak.